Wabarakatuh. Saya bawa buku cikgu saya. Nama cikgu saya Nur Rasmahani Hussein. Tajuk buku dia Peranan Britain dalam Pembentukan NATO 1945 sampai 1949. Buku ni terbitan penerbit Universiti Sains Malaysia. Saya pun baru baca juga buku ni. Jadi di peringkat permulaan lah. Cuma yang menarik buku ni bagi saya adalah peringkat awal ni dia banyak juga cerita tentang satu sosok lah yang dinamakan siapa nama dia? Sekejap, kita cari dulu. Ernest Bevin. Ernest Bevin ni adalah Menteri Luar Britain lah selepas tamat Perang Dunia Kedua, dan dia antara orang yang mastermind lah dalam pembentukan Pakatan Atlantik Utara NATO, antara Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah lah. Yang menariknya pasal Bevin ni adalah kisah hidup dia lah. Dia memang lahir dalam keluarga yang miskin, ayah dia meninggal waktu dia kecil, dan dia banyak buat kerja-kerja yang biasalah, angkat air, dia pernah cuci kasut. Jadi kehidupan dia yang susah tu dia macam membentuk karakter dia lah, sebagai seorang yang berkaliber lah. Jadi saya rasa benda tu antara yang menarik lah. Saya pun baru peringkat awal, jadi tak tahu lagi ke depan ni apa lagi ya. Jadi kalau siapa yang minat sejarah Eropah, bolehlah cari buku ni, Peranan Britain dalam Pembentukan NATO 1945 sampai 1949. Sekian, Assalamualaikum.